saudara dia dok. Anak saudara pun boleh juga ke Syazwani? Ya, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Katakanlah ni tak ada, adik-beradik tak ada juga. Lepas tu, dia akan turun kepada anak saudara lelaki. Adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan tak. Adik-beradik perempuan tak akan dapat. Adik-beradik lelaki, kalau dia meninggal dunia dahulu dan dia ada anak saudara ni boleh dapat bahagian faraid juga. Itu adalah telah ditetapkan hukumnya lah dalam Al-Quran. Okey, anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Yang ini pun akan dapat bahagian faraid. Katakan yang ini ada adik-beradik kandung anak dia, anak lelaki dia. Kat sini anak saudara lelaki. Ni ASN, anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Okey, ini akan dapat asabah. Asabah tu apa Syazwani? Asabah tu baki. Kalau kat sini 4, yang ni darabkan dengan 2, yang ni bermakna 1/4, yang ni 2/4. Bakinya adalah 1/4 kepada anak saudara lelaki. Uniknya faraid. Kadang-kadang kita tak sangka, anak saudara lelaki ni pun boleh dapat. Kadang-kadang anak saudara lelaki ni dah meninggal dunia. Kita pergi pula kepada bapa saudara. Bapa saudara pun boleh dapat. Kalau bapa saudara tak ada, macam mana? Sepupu pun boleh dapat bahagian faraid. Jadi macam mana kalau kita nak securekan tentang anak perempuan kita yang seorang ni, tentang suami kita, mungkin suami kita tengok banyak, suami 1/4, tapi kalau isteri 1/8. Macam mana kita nak securekan bahagian isteri? Jadi buatlah sesuatu, iaitu buatlah antara wasiat. Wasiat ni memang sangat-sangat penting untuk orang uruskan harta pusaka. Untuk orang yang pergi uruskan, pergi cara. Orang Terengganu panggil pergi cara, pergi ke hulu ke hilir. Dan juga kita boleh buat hibah kepada anak perempuan kita. Kalau kepada suami, boleh buat deklarasi harta sepencarian kepada suami ataupun isteri. Declare awal-awal.